Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ballaghana Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan. Wa nas'aluhu an yataqabbalahu minna biqabulin hasan. Dan kita minta dengan Allah semoga dia menerima segala amalan kita sepanjang 20 hari, 19 hari dengan penerimaan yang baik dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Wa an yu'inana ala siyamihi wa qiyamihi kama yuhibbu wa yarda. Dan kita minta juga supaya Allah membimbing kita dalam puasa, dalam puasa dan dalam qiyam kita, supaya kita dapat lakukan sebagaimana yang Ia suka dan Allah suka dan Allah redha. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka dapat memahami akan segala kata-kata. Pagi yang penuh berkat ni, dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berada di masjid yang mulia dan penuh berkat ni untuk sama-sama kita berjemaah subuh, bersujud tilawah, sujud sejadah, dan juga kita ambil masa sikit sambil kita beriktikaf, kita bermuhasabah diri kita sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20, maknanya kita sudah masuk ke 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Mana 20 hari, 19 hari dah kita pagi. Patut sangat kalau kita cuba muhasabah, kita nilai balik selama 19 hari yang kita berada dalam Ramadan setara mana dah. Sebabnya kita minta dengan Tuhan, sebenarnya minta dengan Allah 2-3 bulan sebelum ni lagi, bulan start daripada bulan Rejab itu, kita minta dengan Allah supaya dia pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Kita minta, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan ni. Maka Allah makbulkan doa kita. Secara kita tidak tersedarlah bahawa Allah telah memakbulkan satu doa kita, iaitu dipertemukan juga dia kita ni dengan bulan Ramadan. Maknanya 19 hari kita hidup kemarin sampai kemarin ni adalah salah satu hasil daripada doa kita. Kita doa minta Tuhan bagi pertemukan dengan Ramadan. Maka bila kita berasa 19 hari kita hidup bawah ni tu, bukan kerana saja-saja Tuhan nak beri, tapi kerana kita minta dengan dia untuk jumpa dengan Ramadan. Maka dia beri jumpa. Jadi satu, kalau kita nilai teramat besar lah. 19 hari ni besar bagi kita. Sebab kita minta, dia beri apa kita minta.
Jadi kalau kita sia-siakan buat gitu-gitu hal ya, 19 hari baru ni, bermakna kita tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan kita minta lagi, tadi pun Cik Imam minta, Allahumma barik lana fi Ramadan. Wahai Tuhan, berikanlah keberkatan kepada kami bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni berkat je, tapi minta berkat tu dia sampai kita. Kita minta lagi, warzuqna lailatul qadr. Itu Imam baca tadi. Dia kata warzuqna lailatul qadr, dan rezekikan kepada kami, maknanya beri kami lah Lailatul Qadar tahun ni. Di mana Lailatul Qadar ni start malam ni ya, siapa kau 10 akhir peluang untuk Lailatul Qadar tu ada lah. Dan kita harap boleh kita sebelum hari tu pun kita doa dah, sebelum puasa hari tu Nabi ajar dah suruh kita doa. Kita pun doa, Allahumma sallimni li Ramadan. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku ni, biar selamatkan aku ni untuk Ramadan. Biar kita ni selamat dalam bulan Ramadan ni, biar selamat kita. Sakit kita sehat tubuh badan, murah rezeki, lapar masa, ada masa luar untuk kita nak buat apa saja yang sepatutnya dalam bulan Ramadan. Minta Tuhan, Allahumma sallimni li Ramadan. Lepas tu kita minta juga, Nabi ajar, suruh kita minta, wasallim Ramadan li. Dan minta Ramadan tu selamat untuk kita. Biar sejahtera Ramadan tu selamat untuk kita. Dan 19 hari ni memang selamat lagi lah. Tak ada cacat seluruh mana. Dengan cuaca yang tidak panas mana, sekali-sekala je panas. Lepas tu kat banyak hujan, ni pun hujan lagi tu. Masih lagi. Maknanya Allah bagi sejahtera seperti Ramadan tahun ni, sejahtera. Boleh, tak ada gangguan apa-apa. Supaya Tuhan makbul doa kita, wasallim Ramadan lali. Minta supaya selamat Ramadan untuk kita. Untuk kita. Lepas tu kita minta lagi, Nabi ajar lagi suruh minta sebelum Ramadan hari itu, kita minta apa? Wa taqabbal minna wa taqabbal minna mutaqabbalan. Dan kita minta supaya Tuhan terima segala apa yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ni, yang terima jadi ibadat dan diberikan jalan. Jangan kalau kita duk buat 19 hari je ni, jangan nak buat lagi 10 hari ni, jangan Tuhan tahu masuk dalam kita siapa. Jadi nyanyi kita lah. Kalau kita buat, Tuhan tak terima nyanyi. Jadi kita minta boleh 4 kali tu. Bila begitu kita akan rasa, kita rasa Ramadan ni bermakna seperti untuk kita. Jadi mulai nak kalau 20 hari, 19 hari lepas ni, kita kira balik. Kita kira balik, kita sembuk balik, kita nilai balik. Sebab Nabi pun suruh kita kira-kira, kita nilai balik. Nabi kata hadis yang sahih lah. Dalam bulan puasa ni, ustaz-ustaz akan baca belakang, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang puasa dalam bulan Ramadan ni, dengan puasa tu dengan keimanan. Dia puasa tu atas dasar dia beriman kepada Allah. Maksud supaya kita ni lah, kita puasa ni kita beriman dengan Allah. Kalau kita tak beriman, boleh jadi kita tak puasa. Puasa waktu dia kalau tidak beriman. Ramai apa ni saudara-saudara kita waktu puasa. Walaupun dia mengaku dia Islam, tapi boleh jadi dia tidak beriman belah mana. Maka dia tak puasa. Kita ni puasa atas dasar kita beriman. Maknanya kita tahu ni hijau hak Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh. Kita beriman, kita percaya seperti. Tidak orang lain suruh. Kalau orang lain suruh, kita boleh ngelak, kita boleh ngelik. Tapi kalau hak Allah suruh, nak ngelak tak lepas. Nak ngelik, tak lindung, orang kata. Jadi bila kita beriman seperti ngerti, puasa kita ni kerana kita beriman dengan Allah. So, yang kedua ni Nabi kata, ihtisaban, wahtisaban. Iaitu dengan mengharap. Mengharap
balas pahala daripada Allah. Yang kedua, kita kena ihtisab, kita kena muhasabah. Maknanya sponsor kita baru ni setara mana dia boleh sebanyak mana, ada kurang mana, boleh markah penuh ke ataupun separuh ataupun tak sampai separuh. Maka kita ni bulan puasa ni, bulan Ramadan ni supaya orang nego di bazar lah. Sampai 15 hari 2 minggu dia nego, mesti dia kira modal sebanyak mana dia habis, boleh untung sebanyak mana, nak bayar gaji anak poli sebanyak mana, untung bersih sebanyak mana. Dia akan kira. Kalau lah dia rasa untung tak banyak, 15 hari dah nego, untung bobo cukup makan dah. Sepatutnya nego di bazar Ramadan, nego boleh biasa-biasa, mesti nak lebih daripada nego biasa-biasa. Sebab kita nego di bazar Ramadan, mesti nak untung yang lebih sikit. Maka begitulah, dalam kita masuk bulan Ramadan ni, kita hitung tengok, tak kena boleh pahala biasa-biasa ya, serupa dengan bulan-bulan lain. Sebab kita berkacau sungguh dalam bulan Ramadan, kita tauhid semua. Malainya kadang-kadang kita letih, buka puasa penat, nak nyawa pasal lepas buka puasa, tapi kita gagah mari semaya Isya berjemaah. Lepas tu semaya sunat-sunat lagi. Jarang-jarang sekali lepas semaya Isya kita semaya sunat ba'diyah. Tapi bulan puasa ni kita semaya ba'diyah. Kita gagah diri dalam keadaan letih, ngatuk, perut kenyang. Tapi kita buat sebab kita tahu bahawa supaya orang bazar, nego di bazar, dia tahu bahawa nego di bazar Ramadan ni memang untung lain macam. Maka begitulah kita dalam kita beribadat ni, kita rasa lain macam. Maka tak cekak, tak urut secara mana, kita akan bangun juga semaya sunat 2 rakaat. Sunat ba'diyah Isya. Lepas tu tunggu pula semaya tarawih. Sini buat berapa? 8. Kau 20. 8 serupa ya. 20. 20. 20 hamba saya lagi. Kita boleh gagahkan. Kalau kita letih, kita beratuk, tengah hari kita berlapar, kita berkacau semua. Jadi kalau kita tak kira, rasa supaya ngata apa nak kena lah. Dia buat ikut lah tu nak banyak-banyak pun. Tak kira gitu. Sebab Nabi kata, imanan wahtisaban. Kena kira, berkira-kira dan berharap supaya kita boleh untung yang banyak. Ihtisaban maksudnya berharap semati supaya Tuhan bagi ganjaran yang lebih banyak. Maka kita kena kira, sekat buat 19 Ramadan ni, ada 10 hari lagi kita keluar daripada Ramadan, kita keluar dalam keadaan kita suci bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Maknanya dengan dosa-dosa besarnya habis. Dosa hak sengaja, dosa hak tak sengaja, dosa hak tahu, dosa hak tak tahu, dosa hak nampak, dosa hak tidak nampak, habis Tuhan ampunkan. Jadi kita berharap bukan setakat dosa-dosa kecil dah Tuhan nak ampun, penuh keimanan dan berhitung, berharap supaya Allah bagi ganjaran pahala yang besar. Maka Allah akan bagi, Nabi jamin kata, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka sebab tu kita kena bermuhasabah. Jadi ada lagi baki 10 hari ni sebelum kita nak berkaca, nak tukar ria, nak berak lagi, maka baik kita bermuhasabah. Kita hitung 2-3 perkara yang patut kita semua. Nombor satunya, kita pakat semua pagi ni dan hari ni sehari kita pakat mikir tengok, kita genung tengok hati kita setara mana. Lagu mana hati kita bila masuk bulan Ramadan? Berasa lagu mana? Berasa biasa ke? Berasa suka ke? Kau berasa lagu mana? Ada rasa lembut sikit ke hati kita ni bila masuk bulan Ramadan 19 hari dah ni, hati kita ni berasa lembut sikit ke? Kau berasa kerah? Berasa kerah supaya sekali ke? Orang yang hati kerah ni, dia hati kerah ni ada disebut dalam Quran untuk orang-orang yang orang kafir lah.
orang yang ingkar dengan perintah Allah, hatinya kerah, lebih kerah daripada batu. Tuhan kata, lebih kerah daripada batu. Adakah hati kita ni masih tidak lunak, kata, tidak lunak, tidak lembut. Duk 19 hari tu ni. Duk basuh, duk gelap dengan semayanya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan sedekahnya. Tak boleh tiradu kita sedekah. Setiap kali semaya, lalu sokmo menggotung. Suka, tak suka, jeling, lalu jumpa kita. Lalu sokmo, kita tebuk sokmo. Tak lembut lagi ke hati, duk buat piti masuk dalam tong tu. Duk baca Quran semuka, 2 muka, 3 muka, ada orang 2 kali khotem. Quran 2 kali khotem tu. 20 hari 2 kali khotem. Ada orang tu tak mana lagi, ada juga. Ada tak mana gitu. Tak start lagi ada juga orang lagi tu. Ada setengah orang tu, baru 19 Jun, tak apalah. Mana Quran kita duk baca, adakah baca Quran tu, hati kita tak lembut. Kenapa dia tak lembut? Hati tak lembut juga. Maka kita kena cek balik. Sebab apa? Sebab Nabi kata hati ni penting. Hati ni penting. Hati ni ada ke hadis maksud tu? Inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap jasad manusia ni ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila molek seketul daging ni, maka seluruh anggota jasad ni akan molek. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila rosak seketul daging ni, maka seluruh badan kita, seluruh jasad kita akan rosak. Ala wahiyal qalb. Nabi kata, ingatlah, kenang benar bahawa seketul daging tu orang panggil qalbu. Qalbu, Melayu orang panggil qalbu. Qalbu ni ada kata hati, ada kata jatuh. Ada kata hati, ada kata jatuh. Manusia tak apalah. Tapi hak riwayatnya, itulah kalau jatuh ni menjadi tonggok kepada kehidupan kita ni, segar tak segar kita ni duduk di jatuh. Hak tubuh fizikal, hak lahiriah jasad seperti ni, maka duduk di jatuh tu lah. Jantung sehat, maka sehatlah. Perjalanan darah pun molek, orang saraf pun molek, otak pun molek, siapa berlaku darah, paha dalam otak ni, paha turun sampai ke kaki. Kalau jantung tak molek, maka akan menyebabkan macam-macam penyakit mari. Dari perjalanan darah tak molek, kadang-kadangnya tekanannya tinggi, kadang-kadang tekanannya rendah, kadang-kadangnya darah jadi pekat, darah jadi cair selajak, darah putih, banyak pada darah merah, macam-macam penyakit akan mari. Bila jantung tidak stabil. Itu dari segi zahirnya. Maka dari segi satu lagi tu pun bergantung rapat dengan jantung yang kita panggil qalbu tu juga. Kita panggil qalbu tu, kalau rosak dia, tak molek dia, maka tak molek dah. Kita duduk gosok, kita duduk polik hati kita ni. Tak lembut lagi ke, tak stabil lagi ke, semana silap dia. Kau banyak gosok tak kena pada tempat dia. Kau lagu mana? Kau masuk kita duduk semaya terawih 20 rakaat tu. Kerana gapo kat kita yang bersungguh kita lalu. Tak cuci lagi. Ada cerita ni lama dah, boleh jadi dengar dah. Cerita puasa ni. Cerita puasa ni, kita Tuhan royak tu, puasa ni difardukan juga kepada umat sebelum ni. Umat sebelum kita ni, mereka puasa juga. Jadi manusia ni, kalau tidak Islam pun puasa. Rupanya, highway, menate pun ada juga jenis tak makan, tak minum. Teka-teka untuk dia nak buat sesuatu. Untuk nak dapatkan sesuatu, ada juga. Dia korbankan makan minum dia. Contoh mudah-mudah, ibu ayah. Orang kita duduk pada ayah kapung. Ibu ayah, mula-mula tu telur. Pokok kesong telur sebutir, riuk sekapung. Makan tak berapa dah. Macam-macam seolah-olah dia puasa. Bila sampai seminggu kau berapa tu tahu lah, tak tahu kot. Seminggu kan ada, dia gerak telur dia. Pasal di mana? Dia kokok bacon kat tempat tu dah. Kalau masuk kat maru. Dia duduk semua mengerak telur dia. Akhirnya bernate lagi, jenis puasa juga. Kita tengok ular. Ada masa dia puasa untuk nak langsung ke kehidupan dia. Ular ni dia jenis duduk dalam lubang.
Maka ada ketika masuk, dia tak tubik-tubik lubang dia. Kalau dekat seminggu, 2 minggu. Duduk dalam lubang tu, rupa-rupanya dia nak salin kulit. Dia jadi ulas senduk tu, kulit dia pun, kulit ulas senduk juga. Tak ada berubah. Tak berubah. Ular ni dia tidak akan tukar jadi muka lain. Jadi ular muka lain. Dia akan jadi tetap ular yang sama. Selalu saling kulit. Duduk dalam lubang. Go. Dia tak pakai bergok. Pakai katak situ. Tak ada beza. Cuma bezanya kulit baru. Ular. Sebelum dia saling. Jalan selalu jenis tak ada kaki. Jalan ngesong gitu ya. Lepas saling, lagi tu jalan ngesong litar masjid. Masuk je. Litar ngesong di kau. Tak ada berubah apa-apa. Puasa. Nak saling kulit tu kena main. Tinggal makan, tinggal minum, tinggal saing. Tak rubik. Etikah dalam lubang. Etikah lah kita kata. Tapi bila lepas dia saling kulit, klik modas dia. Makan bau, duduk dalam lubang tu lah. Jalan pun tidak laju, tidak gapo lah. Betul ya. Tak ada beza apa-apa. Tu ular. Kalau kita lagi tu juga kan, seri dengan ular. Sebelum puasa hari tu, mulut uduk. Kau cek osi, bawa ke dalam kopi. Lepas puasa, duduk lah. Duduk dalam masjid macam lepas raya tu kan. Kau mau pulak, klik apa nama, walhasil balik asal gitu. Maka seri dengan ular. Supaya ular, puasa, jenis lagi tu orang panggil puasa ular. Tak ada berubah apa-apa. Sebulan, tu ayahnya kita muhasabah hati gitu. Dia duduk di hati tadi, duduk di hati tu lagu mana. Tak ada rasa nak berubah, tak ada rasa nak gapo, maka tu lagu tu lah. 19 hari ni berasa lagu mana. Kita cek hati kita. Ada sejenis binatang lagi, puasa juga. Kita tengok ular. Ada sejenis ular gapo tu nama dia. Ada ketika masa dia nak terus ke kehidupan dia masuk dalam kepompong. Kepompong macam sarung macam gua tu kan. Dia duduk dalam tu. Duduk dalam kepompong tu seminggu, 2 minggu tu. Tak tahu pergi mana, makan minum tak tahu mana. Duduk lama tu akhirnya pecah tubik daripada kepompong. Tubik jadi rama. Jadi rama, kau orang panggil kupu-kupu ke, butterfly. Bahasa Inggeris panggil butterfly. Asalnya daripada ular. Asal ular ni duduk mana? Duduk tempat cemar. Rupa parah. Geli-gelemir kita. Perlu kita tak berani nak stop. Bukan takut kau ular tu, tapi berasa geli-gelemir orang kata. Cemar ular ni jijik. Tapi bila lepas daripada dia tubik daripada kepompong tu, lagu mana rupa dia? Rupa parah yang sangat comel. Dengan warna-warni sayapnya, badan dia berjalur-jalur, comel. Daripada ular yang cemar, berubah rupa parah. Selepas dia puasa, duduk bertapa dalam kepompong tu. Dulu duduk mana? Duduk tempat-tempat sapuh, duduk tempat-tempat cemar, duduk tempat-tempat kotor, ular ni. Jenis tempat ular. Lagu mana? Tempat kotor, tempat cemar. Bila dia bertukar jadi rama-rama, tukar jadi apa nama, kupu-kupu, rama, duduk mana? Duduk di atas pokok, duduk dalam taman bunga. Duduk tempat comel. Kalau dulu ular ni makan tahi, makan bagai-bagai kotor, bagai basi, bagai semua. Bila dia jadi rama, sedut madu bunga. Makan madu, cari bunga malu, sedut bunga. Makan ni berubah. Kalau dulu ular jalan tu kecak gitu lah, jalan sedut. Tapi bila dia jadi rama, lubang, baju. Kes apa? Kes dia tu duduk dalam kepompong tu, puasa lah kita kata, istilah kita kan, puasa lah. Supaya ular tadi lah, puasa nak saling kulit. Maka ular tadi puasa untuk nak bertukar. Bukan setakat kulit, tukar rupa parah. Jadi kita sepatutnya puasa supaya ular tu, dulu cuma celoteng kita. Sebelum Ramadan hari, cuma celoteng. Segala dosa kita buat, segala kesalahan kita buat. Ada berlaku manusia, tak ada siapa pun, tak ada dosa. Dosa bertepek. Semua orang ada dosa bertepek dosa.
Kalau dosa ni jenis baris bang, tak ada siapa nak masuk kat kita. Kalau jenis bang dosa, ada bang, tak ada siapa dia nak masuk dapat kita. Banyak dosa kita. Tapi bila mari Ramadan, kita cuci, kita bersih, sebulan kita bertapuk, sebulan kita korban, kita makan, kita minum, kita tidur lah. Ada kodanya. Baca Quran, lawa malah, lawa letih, lawa ngatuk. Maka tubik daripada lepas bulan puasa ni, berubah parah. Berubah. Tak berubah lah kita ni secara tu lah. Tapi berseri sikit. Perangai jadi lagu lain. Kalau dulu duduk dalam tong sapoh, lo ni duduk dalam tamai bunga. Kalau dulu makan tahi, lo ni makan madu. Kalau dulu rupa parah hujud, lo ni rupa parah dengan comel. Kalau dulu jalan wangit, tiga seledak, tapi lo ni tubel. Sebagaimana ramu tadi. Maka, apa yang boleh jadi gitu? Sebab kita boleh polling hati kita. Semasa sebulan dalam bulan Ramadan, kita cuba polling hati kita. Ikhlaskan hati kita dengan Tuhan. Ibadat kita hendak buat ni bukan kerana gapo, kerana kita nak mengharapkan Allah. Nak mengharapkan kita ni boleh patuh kepada perintah Allah. Itu polling hati kita. Itu yang pertama patut kita muhasabah. Masing-masing patut muhasabah. Nak puasa ular ke, nak puasa ular. Dekat-dekat jom bunyi dia ular, nak ular. Kalau puasa ular, rugilah kita. Tak ada beza, tak ada apa-apa, tak ada perbezaan sebelum puasa dengan selepas puasa. Kalau ular, banyak beza tu. Bukan setakat rupa parah, perangai, makan ni, tempat tinggal, semua berubah. Bila lepas daripada puasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh semuk diri kita ni setara mana ibadat kita. Ibadat yang kita lakukan selama 19 hari itu, kualiti ibadat kita setara mana. Kau masih lagi cari, lagi tu je, semaya ikut cara sepuluh skala lah, cara kita. Kalau semaya cara kita, puasa cara kita, baca Quran cara kita, kualiti baca Quran kita. Ada kerja kita tadarus, duduk ramai-ramai baca di ustaz-ustaz dengan ustaz tegur. Kau lagu mana? Kau ada orang tegur kat marah lalu. Ada gitu. Dia baca, dia rasa betul tu. Ustaz tegur sepatah, esok pergi masjid lain. Tu hari dah. Tulis tegur. Kau lagu tu kau. Ibadat kita, semaya kita, ada orang tegur sikit. Tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi. Main-main nak tegur orang dia. Molek setara mana. Main menegur. Tak boleh kita. Maknanya ibadat kita cuba cek balik. Semaya kita ada kualiti betul. Sebab kita nak suruh ke Tuhan dalam keadaan kualiti mesti, orang kata mesti 100%. Tak ada bocor, tak ada sesoyok, tak ada cari mana. Kalau semaya kita berasa tergamuk kalau nak suruh pergi ke Tuhan, maka kalau kita pun tak tergamuk, tentu sekali Tuhan tak terima lah amalan kita tu. Minta supaya Allah terima amalanku, supaya Tuhan terima. Tapi kualitinya selalu mana. Puasa kita sepanjang sehari kita puasa. Jak pagi subuh sampai ke goreng. Selalu mana puasa kita. Kau lapar daga saja. Muka lain tu mulut tak jaga, telinga tak jaga, mulut tangan tak jaga. Allah ni mulut tak lah mana main tangan. Pesing situ, pesing sini. Tak boleh beritahu pesing home. Sebar juta-juta manusia baca, tak tahu betul apa salah. Kau beritahu asal kau sapak kita, atas lagi selalu. Kalau rasa bangga, kita orang mula-mula atas beritahu. Tak tahu salah betul, tak sekira semula. Kalau salah, kita minta maaf. Lepas kita duduk senyap. Kenapa? Kalau ada orang tegur kata, ni tak betul ni. Bahawa kau ambil daripada bilik sebelah. Lagi tu dia jawab. Tak ada nak beki, tak ada nak gapo. Tangan kita ni, tangan lah. Yang banyak tak puasa. Kalau bulan puasa ni macam-macam mesej mari, kita pun bom atas dia. Sebab tu ada hadis Nabi kata, kafar bil mar'i an yukad anta ayyakuna kaziban. Cukup seorang manusia ni, seorang individu ni dianggap sebagai pembohong, penipu, pelawak apabila iza hadatha kullama sami'an. Apabila dia kecek laku, wayak laku, gapuh dia nak. Dia tak selidik, dia tak gapuh.
Walaupun berita tu betul, kau tak betul kau, tak ada nak selidik ke apa dah. Siapa masuk dalam telefon kita, share, sebar di korang lalu. Forward di korang lalu. Itu kebanyakan. Lepas tu salah tu, atau secara tu. Yang penting, kita mula-mula sebar. Maka Nabi kata, kafar bil mar'i ayyakuna kaziban. Cukup setara tu pun, boleh tak kita panggil orang itu sebagai pembohong, pendusta. Pendusta maknanya melakukan dosa besar. Bohong, pelawak, dusta ni adalah dosa besar. Kita tak berasa apa. Saya bagi tahu, orang masuk dalam telefon kita lah, kita goyak korang. Lagu tu ya. Bila kata salah lah, kawan nak tanya. Kalau salah lah, kita padahal berjuta orang dah baca. Kita duduk atas tu. Jadi ada puasa kita ni kualitinya setara mana. 19 hari dah puasa. Agak-agak sehari-hari boleh berapa markah. Ada boleh 10, kalau 10 per 10 boleh kena kalau 10. Kau boleh 9. Kalau boleh 9 hilang mana markah. Kalau boleh 8, 2 markah lagi hilang ke mana. Kalau 5 markah, banyak. Di mana 5 markah lagi. Kita kira kita, jangan kita tengok orang, puasa kita. Penuh betul. Kalau boleh kita tengok 100%. Puasa kita 10 per 10. Semaya kita tadi, semaya subuh tadi 10 per 10 kita nak baru puas hati suruh Tuhan baru 10 per 10 baru kau kena atas baru kau si kodeh kau kena atas baru kau cacat selalu ada maka kita nak supaya semaya kita tadi tak ada cacat selalu sedekah kita sana 10 sen 20 sen sama serial boleh 10 markah kok boleh berapa markah kita semuk balik setara mana adakah boleh 10 markah sedekah kita. Maknanya kualiti ibadat kita sepanjang bulan Ramadan 19 hari baru ni adakah naik meningkat ataupun super sekali super dengan bulan-bulan tak puasa kita sedekah juga bulan tak puasa bulan puasa dengan bulan tak puasa ni serupa pula sedekah semaya juga adakah meningkat kualiti dia. Jadi sebab ibadat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Bila sebut kata ibadat, maknanya hubungan kita dengan Allah. Lepas selain daripada kita beriman tu. Kalau kita saja beriman, kita ya. Tidak pergi ke Tuhan lagi. Duduk dalam hati kita, ya, beriman kau tak beriman kau. Bila ibadat, kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang kata, hablum minallah. Hablum minallah ni ialah ibadat tu lah. Semaya kita tadi, kita berlepas dengan Tuhan. Kita berlepas dengan Tuhan. Bersemuka dengan Tuhan. Kita baca Quran. Ya, orang kata kalau tekuk semaya tu, kita kecek dengan Tuhan. Tekuk masuk semaya tu, seolah-olah kita berinteraksi, kita duduk kecek dengan Tuhan. Kita duduk mengadu kita duduk beroyak kepada Tuhan kita. Masa kita semaya tu. Maka ketika kita baca Quran, Tuhan pula kecek dengan kita. Tekuk kita baca Quran tu, Tuhan pula kecek dengan kita. Maka setara mana kualiti baca Quran kita. Kita duduk, kita baca Quran itu sekadar baca begitu je kok. Ataupun kita faham, Tuhan dia royak so. Kita tahu, Tuhan dia royak apa. Kau tu main sepah kesel, tak tahu Tuhan dia royak apa. Sebagaimana ada amba baca pagi, ada satu cerita. Cerita mok dia ni orang Malaysia. Cerita ni, mok dia ni orang Malaysia. Pok dia orang Jerman. Maka dia ni, pok dia dengan mak dia ni jumpa di China. Pok dia Jerman ni kerja di China. Orang pok Malaysia ni pun kerja di China juga. Jumpa, nikah buat tu. Maka beranak tubik. Tubik lah seorang anak jatuh. Duduk usaha apa tu, habis kerja, kontrak habis. Lepas tu lagu mana, cerah buat tu. Pok Jerman dengan pok Malaysia cerah. Tu lelaki dia klik di Jerman. Mak dia ni klik mari Malaysia. Bawa anak dia klik mari tu dengan mak dia. Besar lama tu, anak pok dia ni tak mari tapi duduk cari duduk tanya khabar semua dengan mak dia. Akhirnya mak dia mati. Mak dia orang Malaysia ni mati, anak dia ni pun besar dah. Barulah jumpa alamat apa semua, pok dia ni atas surat mari. Atas surat kepada anak dia. Terimalah anak dia surat. Baca tegak mengerindu kepada ayah kandung tak lagi jumpa ni.
tak lama dah jumpa kecil-kecil dulu lagi mopok cerak kalau masuk duduk di China cerak klik mari duduk Malaysia tak jumpa boleh suruh ayah dia tu hari-hari baca netik air mata ingat apa ayah ingat dah rupa ayah maka baca dekat teriak tapi ayah dia tulis kod cermin tulis surat tu kod cermin tak faham seperti apa wakuk gerakuk mari teriak dia baca tiap-tiap hari sudah baca kat sipek pagi esok buka pula baca teriak langit ingat ayah tapi tak tahu apa ayah dia royak akhirnya ayah dia mati duduk di Jerman ayah dia mati dengar cerita ayah dia mati dia pergi suruh orang baca surat ayah dia kata aku nak beri harta di Jerman nak pergi kamu belakang minta pergi lah ke Jerman pergi kita pergi sign agreement dengan tu berapa pegawai kau berapa diurus lah bila dia mati payah lah baca hari-hari surat lebih baca surat tapi harta tak boleh pokok dia duduk sipek ke dia ni nak beri di Jerman tu tak kaya-raya dia tapi tak lembu lepas orang kata surat pokok di atas tu lembu lepas tapi tak boleh berapa satu harta terlepas boleh kau kajian kalau lagu mana tak tahu lah malam tak boleh nak milik harta pokok dia orang nak beri ke dia tu tak boleh gitu lah kita macam-macam Tuhan nak beri kita melalui Al-Quran Tuhan nak boleh balik tu orang lain tak boleh tu yang kedua cuba hai yang keduanya hubungan kita dengan Allah kita nilai balik hubungan kita dengan Allah iaitu kualiti ibadat kita semua kita adakah kita ni maaf dah kau sayang-sayang sobat isteri, anak-anak keluarga kita buat salah dengan kita adakah kita maafkan mereka salah kita pula adakah kita pergi minta maaf kau dengan bini kita salah kita dengan isteri kita banyak ada kita pergi minta maaf dengan dia kau nak tunggu dia dah mari minta maaf dengan kita orang jatuh minta maaf orang tengok bacu bacu kata jadi orang main takut bini adakah gitu kesalahan kita adakah kita minta maaf kesalahan orang adakah kita maafkan kau masih lagi berasa orang lebih pada kita berasa sakit hati hubungi sesama kita adakah orang susah pada kita nak tolong kau kita suka dah klik anda ni ramai orang suka klik orang susah no, berlaku apa nama ni ada hadis kat mana ada hadis tu Nabi kata man fattara sa'iman siapa dia yang beri makan kepada orang untuk buka puasa kana lahu mithlu ajri marisa'in syai'an tak kurang pun sikit orang yang puasa makan ni kita bagi tu pahala dia tak kurang sikit abu kita pula boleh sebanyak mana pahala dia boleh hari tu besar pahala beri makan ke orang buka puasa jadi setara mana kita 19 hari ni berapa orang dah kita jaga manusia setara mana 19 hari ni 19 hari apa sebab hubungan manusia sesama kita ni cukup memberi kesan kepada hubungan kita dengan Allah kalau hubungan sesama kita pun tidak kalah mana jauh jelak lagi lah kita nak mendekatkan diri mana bocor maka bolehlah kita tingkatkan 10 hari ni kita cuba tingkat kita buat belakang dah lagi 10 hari ni dah macam-macam kita boleh buat nak kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan amal ibadat kita tingkatkan kualitinya jumlahnya dan kita apa lagi belajar ikhlas dengan Tuhan hati kita lagu mana pentingkan hati kita supaya dia bersih supaya ada kesan daripada setiap perbuatan kita biar ada kesan kepada hati bukan kesan kepada tubuh badan je ada orang ni dia puasa kerana dia nak sehat kalau sekat puasa ni turun dah kecing mani daripada 14 jadi 10 turun kecing mani jadi apa boleh lah turun kecing mani tu tak ada masalah tapi kita nak supaya hati kita juga bersih dengan sebab kita puasa hamba 2 kilo dah turun berat itu jadi apa setakat berat 2 kilo kita nak supaya habis dosa kita
Kalau berat, tubuh berat tak apa, kalau berat dosa tak ada. Tapi kalau tubuh ringan, sepek dengan dosa, tak apa juga. Jadi kita ni lah ambil lah 2-3 perkara ni. Kalau kita duduk genung tilik kau diri kita semua, insya-Allah 10 hari lagi ni akan memberi sesuatu kepada kita. Kita minta, aku Tuhan akan beri. Sebab Tuhan ni dalam ayat puasa tu Tuhan kata apa? Dalam ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat akhir-akhir tu, ayat 185. Tuhan kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada orang tanya mung aku, kalau orang tanya Tuhan, maka betul royak dia lagu mana? Fa inni qarib. Royak dia aku ni dekat dengan dia. Kalau ada orang tanya Tuhan duk mana dah ni? Tuhan lagu mana Tuhan ni? Maka royak dia fa inni qarib. Royak dia Muhammad kata aku ni dekat dengan dia. Uji budak watan da'i. Aku ni duk tunggu nak bui gapo dia minta. Iza da'ani, syaratnya dia minta lah. Kalau dia nak gapo, dia minta, aku tunggu nak bui je. Maka aku dekat dengan dia. Fa inni qarib, aku duk rapat benar dengan dia. Karib ni dekat lah. Kalau bahasa Melayu berkata kawan karib, kawan karib ni saya rapat. Maka Tuhan pun duduk rapat dengan kita. Duduk rapat benar duduk dengan kita ni. Uji budak wa tadda iza da'a. Duk tunggu nak bui permintaan hamba aku minta. Dia nak minta berapa aku tunggu bui. Cuma ada syarat lah. Nak bui pun Tuhan kata ada syarat. Kelayak dia untuk dapat mustajab, doa mustajab ni ada syarat. Fastajibu li, Tuhan kata. Dia kena dia kena sahut juga lah suruh aku. Maknanya dia kena buat lah berapa aku suruh. Kalau dia malah nak buat aku suruh, minta aku bui. Bahagia dia minta, aku suruh bui. Bahagia aku minta, dia kena bui jugalah. Fastajibu li. Maka dia kena bui juga permintaan aku. Gapa dia permintaan Allah? Supaya kita buat segala-galanya kerana Allah. Beribadat kepada dia, lillahi ta'ala, ikhlas. Ta'at patuh segala perintah dia. Wal yu'minu bi, dia yakin semati dengan aku. Tuhan kata, nak kena yakin semati dengan aku. Jangan, bui kau. Bui kata, tak bui dia rasa. Main was-was gitu, tak nak bui sungguh. Maka kena, fastajibu li wal yu'minu bi. 2 syarat tu. Iaitu, sahut, apa nama ni, bui gapo hak aku minta. Tuhan kata, hak aku minta, dia kena bui. Dan dia yakin semati. Beriman semati kepada aku. Percaya sungguh ke aku akan bui. La'allahum turhamun. Semoga mereka ni kamu akan mendapat rahmat, akan dirahmati, akan dikasihi belah. Tuhan akan kasihi belah kita kalau kita minta doa dengan dia dan gapo dia minta dengan kita bui. Gapo kita minta dengan dia, dia minta dengan kita bui. Sebab tu Cik Imeh tadi baca dalam surah Sejadah. Lepas kita sujud tadi kan dia bangun. Cik Imeh bangun tu, kita pun bangun. Cik Imeh baca ayat yang berapa tu tahu dalam surah Sejadah tu. Dia kata tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia kata orang itu tak boleh beti boleh nampak. Mai curi ebah duit luar tu. Kuat sepuluh saya dia. Maka dia nak anak ni kan, nak minta dengan kita ni, belik kau ni, royak kau ni, tanya abah nak minum air kau, abah nak kau ni, nampak kata abah semua, hamba basuh kan, ada tu, dia nak berapa tu, maknanya dia rasa takut, dia tak minta direct ni. Sebab tu Tuhan, kita minta doa, baca Fatihah tu cara Tuhan ajar, tu suruh minta lalu, royak dulu, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji wahai Tuhan, segala pujian duduk di muka belakang. Maknanya segala puji-pujian molek-molek duduk di muka belakang. Ar-Rahman Ar-Rahim, Mu ni Maha Pemurah, Mu ni Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Mu ni raja lah di akhirat esok. Dunia sama telah lah, di akhirat pun Mu juga raja. Nak lari tak lepas. Di dunia ni Mu raja, di akhirat pun Mu raja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Maka aku tak ada pilihan dah. Aku hanya nak menghambakan diri aku kepada mu je. Tak sirah menghambakan diri pada orang lain. Sebab mu raja di dunia, mu raja di akhirat. Iyyaka na'budu, maka aku nak menghambakan diri aku ni hanya kepada mu je. Wa iyyaka nasta'in. Dia aku nak minta tolong dengan mu je. Puas hati. Sebab mu raja di dunia, mu raja di akhirat. Segala kebaikan duduk di mu belakang. Mu lah maha pengasih, mu lah maha penyayang. Aku tak pernah cari orang lain je. Kalau aku nak minta tolong, pandai minta tolong dengan mu je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta ihdinas siratal mustaqim. Surga Firdaus. Minta surga Firdaus lalu. Supaya kita mari rasa tomuk dengan gapriya Tuhan nak beri. Tomuk atas dunia ni tak boleh ya. Tomuk dengan Tuhan tak apa. Tuhan kata khaufan wa tama'an. Lepas tu berilah hak Tuhan nak. Maka tu sebagai orang kata 10 hari lagi yang kita nak buat ni, banyak kita berdoa, banyak kita istighfar, banyak lakar segala kebaikan kita buat banyak lakar. Semoga kita dapat Tuhan makbulkan doa. Waktu ini doa tadi memberi kesedaran kepada kita, kepada hamba terutamanya, dan semoga Allah terimalah segala amalan kita. Molek sikit banyak kau supaya Allah terima menjadi amal ibadat kepada Dia dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.